Okey. Itu aja. Dalam penghasilan dia berapa lama? Saya tadi bermula 2.35, habis 2.55. 5, 10, 15, 20, 25. Siap. 25 minit sahaja prosesnya. Okey. Itu sahaja persembahan saya. Macam saya kata tadi, boleh guna try Google Anti-Gravity, sangat powerful. Sebenarnya banyak lagi benda yang dia boleh bikin. Itu laman web tu sebahagian kecil saja, kecil je. Dia boleh buat macam-macam lagi supernova yang menarik lah ya. Ini dalam satu spektrum lagi, skill set yang sekarang ni lah kena ada lah. Dulu ingatkan belajar copywriting ni cukup, gambar, video. Now satu lagi, sistem. Ini bila mana anda dah lengkap yang sempat ni, biasanya dah on hand lah ya. So over to you Coach Zul. Saya dah nak pergi solat kejap. Coach Zul ada ke? Okay, beres. Okay, over to you. Alright. Okay. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita boleh Jadi tuan-tuan dan puan, sampailah kita pada sesi yang terakhir pada petang ini, iaitu sesi yang ke-7. Okay, sesi yang ke-7 ni lebih kurang dia macam mana AI ni boleh bantu kita untuk buat duit. Secara wrap up-nya saya ambil lebih kurang dalam 1 jam untuk bicara macam mana AI ni kita perlu gunakan bagi tujuan cari income kepada kita.